Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Iman Irdina dari TVPSS SK Bukit Baru membawakan anda liputan khas sempena Majlis Pelantikan Pemimpin Muda Peringkat Sekolah Sesi 2026. Pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas SPBD, pengawas PRS, pengawas ICT, pengawas RIT, dan ketua-ketua kelas. Dengan ini sesungguhnya berikrar bersikap jujur, amanah, dan penuh disiplin, mematuhi dan melaksanakan segala peraturan sekolah, menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kami dengan penuh dedikasi, menghormati dan memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara sepanjang masa. Terima kasih. Terima sekali saja. Boss clap. Bersama saya sekarang ialah Muhammad Adam Rizki, Ketua Pelajar Sesi 2026. Boleh saya bertanyakan dua soalan? Silakan. Soalan pertama, apakah perasaan anda setelah dilantik sebagai Ketua Pelajar? Saya berasa gembira, namun saya memegang tanggungjawab yang besar. Apakah harapan anda sebagai Ketua Pelajar? Saya harap saya dapat menjadi ketua pelajar yang berdedikasi dan menjadi contoh yang terbaik untuk murid lain. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Selesai sudah Majlis Pelantikan Pemimpin Muda Peringkat Sekolah Sesi 2026. Semoga pemimpin muda yang telah dilantik menjalankan tanggungjawab mereka dengan sempurna. Sekian dari saya, Nur Iman Irdina, wartawan TVPSS SK Bukit Baru. Terima kasih.